Hai, selamat datang. Pernah tak anda terfikir yang pasaran saham ni sebenarnya macam satu perbualan yang besar? Untuk faham apa yang sedang diperkatakan, kenalah belajar bahasanya dulu kan? Nah, dalam kupasan kali ini, kita akan belajar bahasa visual pasaran, iaitu analisis teknikal. Ini bukan soal tilik nasib atau ramal masa depan tau. Sebaliknya, ia tentang cara untuk faham cerita yang sedang berlaku sekarang. Terus dari carta. Cuba tengok carta ni sekejap. Nampak serabut kan? Macam cakar ayam pun ada. Tapi, macam mana kalau saya cakap, di sebalik semua garisan yang nampak kusut ni, sebenarnya ada satu cerita yang tengah berlaku. Dalam beberapa minit ni, kita akan belajar sama-sama cara nak terjemahkan bahasa visual ni kepada sesuatu yang lebih masuk akal. Dan kuncinya bermula dari sini. Macam kita belajar ABC sebelum pandai membaca, dalam dunia carta, abjad pertama kita adalah sebatang lilin ni, atau dalam bahasa Inggerisnya, candlestick. Okey, jom kita mula dengan bab pertama, mentafsir sebatang lilin. Anggap je ini sebagai huruf A, B, C, huruf-huruf pertama dalam abjad pasaran yang akan kita kuasai. Okey, setiap lilin ni ada anatominya sendiri. Bahagian badan yang tebal tu, itu menunjukkan harga buka dan harga tutup. Bayang yang macam sumbu kurus tu pula, itu rekod harga paling tinggi dan paling rendah untuk hari tu. Dan warnanya, ini yang best. Ia macam isyarat emosi pasaran. Hijau maksudnya bullish atau sentimen positif. Dan merah pula bearish atau sentimen negatif. Dan yang menariknya, setiap lilin ni ada cerita dia tersendiri. Contohnya corak tukul atau hammer ni. Cuba ikut ceritanya. Pasaran buka macam biasa, tiba-tiba penjual datang, dihentam harga ke bawah, boom! Itulah yang membentuk bayang panjang tu. Tapi, pembeli pun masuk, tak boleh jadi ni. Diorang lawan balik, tolak harga naik semula. Akhirnya, harga ditutup dekat-dekat dengan harga pembukaan. Nampak tak? Sebatang lilin kecil ni sebenarnya menceritakan satu pertempuran yang sengit dan nampaknya pembeli menang. Okey, kita dah kenal huruf. Sekarang, macam mana nak bina perkataan pula? Dalam analisis teknikal, ini bermaksud kita gabungkan lilin-lilin ni untuk cari corak-corak harga yang selalu muncul. Perkataan pertama yang wajib kita tahu ialah sokongan atau support. Cuba bayangkan harga tu macam bola getah yang tengah jatuh. Para sokongan ni umpama lantai pasaran. Satu zon di mana pembeli ramai-ramai mula fikir, harga dah murah ni, jom beli. Dan dush, kejatuhan tu pun berhenti sekurang-kurangnya buat sementara. Okey, kalau dah ada lantai, mestilah ada siling kan? Itulah dia rintangan atau resistance. Ini pula zon di mana harga yang tengah syok naik, tiba-tiba rasa macam dah mahal. Penjual pun mula fikir, dah boleh jual ni, ambil untung. Jadi tekanan jualan pun muncul dan menghalang harga daripada terus naik. Sekarang, jom kita gabungkan semua ni. Tengok corak dui dasar ni. Nampak macam huruf W kan? Jadi, apa cerita di sebalik bentuk W ni? Ceritanya macam ni. Harga jatuh, kena lantai sokongan, melantun balik. Lepas tu, penjual cuba tolak harga ke bawah untuk kali kedua dan gagal. Dia tak lepas lantai yang sama. Kegagalan kali kedua ni adalah satu isyarat yang sangat kuat. Seolah-olah pasaran nak cakap, cukup, aku dah tak nak turun lagi. Jadi, kita dah ada huruf, kita dah ada perkataan. Apa yang kurang? Tata bahasa kan? Dalam analisis teknikal, tata bahasa ni ialah penunjuk atau indikator. Alat-alat inilah yang bantu kita sahkan apa yang corak-corak tadi cuba sampaikan dan bagi kita konteks yang lebih luas. Sebelum tu, penting untuk kita bezakan dua benda ni. Analisis fundamental, anda jadi macam detektif syarikat. Anda siasat semua jualan, untung, hutang, pengurusan untuk tahu nilai sebenar syarikat tu. Analisis teknikal pula yang kita fokus hari ni, anda jadi macam ahli psikologi pasaran. Kita tak tanya sangat kenapa, kita lebih fokus pada apa yang sedang berlaku pada harga dan volume sebab kita percaya semua maklumat dah pun ada dalam carta. Salah satu alat tata bahasa yang paling popular ialah purata bergerak. Senang cerita, fungsinya macam iron yang melicinkan semua kedutan atau hingar-bingar pergerakan harga harian. Dengan mengira purata harga, ia hasilkan satu garisan yang licin, macam yang anda lihat ni, supaya senang kita nak nampak arah aliran pasaran yang sebenar, sama ada tengah naik, turun atau mendata. Dan inilah sebabnya tata bahasa tu penting sangat. Macam yang disebut kat sini, nampak corak tukul saja mungkin tak cukup kuat. Ia cuma satu petunjuk. Tapi, isyarat tu jadi berganda-ganda lagi kuat kalau ia disahkan oleh alat lain. Contohnya, corak tukul muncul dan pada masa yang sama, purata bergerak pun tengah menunjuk ke atas. Itu baru cun. Ingat, dalam analisis teknikal, pengesahan tu kunci segalanya.
Okey, bila anda dah kuasai bahasa asas, lilin, corak, penunjuk, anda boleh mula gunakannya dalam macam-macam cara. Cuba fikir macam ni. Ia macam dialek yang berbeza. Semua orang cakap bahasa yang sama, tapi dengan gaya dan tempoh masa yang berlainan. Ada banyak dialek, tapi jom kita tengok 3 yang popular ni. Scalping, ini untuk geng Fast and Furious. Masuk, keluar pasaran dalam beberapa minit saja untuk kutip untung sikit-sikit tapi banyak kali. Dagangan harian pula, macam nama dia, semua kena settle sebelum pasaran tutup. Tak ada posisi yang dibawa ke esok hari. Dan dagangan ayunan atau swing, yang ni lebih relax sikit. Cuba tangkap pergerakan harga yang lebih besar dalam tempoh beberapa hari atau minggu. Nampak kan? Bahasa sama tapi logat lain-lain. Jadi, sebagai rumusan, inilah kit alat asas anda. Anda dah kenal abjad pasaran melalui lilin. Anda dah boleh cuba bina perkataan dengan mencari corak harga. Dan anda dah ada tata bahasa melalui penunjuk untuk dapatkan pengesahan. Inilah 3 tiang utama dalam bahasa visual pasaran. Tapi, ada satu perkara paling penting yang anda kena ingat. Semua alat ni bukan untuk meramal masa depan. Tak ada siapa pun boleh buat macam tu. Analisis teknikal adalah tentang memahami apa yang sedang berlaku sekarang. Dengan lebih jelas, ia mendedahkan psikologi, pertempuran antara pembeli dan penjual. Jadi soalan sebenar bukanlah apa akan jadi esok. Tapi, dengan semua alat ni di tangan anda, apa yang anda nampak dengan lebih jelas sekarang?